Nama ini telah menjadikan kuasa dunia. Trump, Israel, dunia barat ditolak oleh seluruh penduduk dunia, bahkan sebagai rakyat mereka sendiri. People are suffering. People are dying. What do we want? Siapakah sebenarnya mereka? Hamas is a representation for the Palestinian nation. Hamas was launched in 1987. All the time we are working for our people, not in October 7. Before that, all the time we are fighting and doing for the interest of our people. Tahun 1987, tercetusnya intifadah yang pertama serta kebangkitan besar-besaran rakyat Palestin menentang pendudukan haram Israel di tepi barat dan juga Gaza. Waktu itu, tanah mereka dirampas, rumah diroboh, anak muda ditembak dan hidup mereka dikawal sepenuhnya oleh tentera Israel. Jadi dalam suasana memuncak itu lahirlah sebuah gerakan bernama Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau yang kita kenal singkatannya seperti hari ini. Tapi sebenarnya gerakan ini dah tertubuh jauh lebih lama di bawah gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1940-an yang menyebarkan dakwah pendidikan Islam, bantuan sosial kepada masyarakat Palestin terutamanya di kawasan Gaza. Mereka buka sekolah, klinik dan pusat kebajikan sebab waktu itu kerajaan Arab sekeliling tak banyak membantu. So, bila rakyat mula bangkit pada 1987, Syekh Ahmad Yassin, Abdul Razak Tisi dan beberapa tokoh lagi, mereka telah menubuhkan gerakan ini secara rasmi. Mereka fokus pada 3 benda: menentang penjajahan Israel, menjaga identiti Islam Palestin dan bebaskan Al-Aqsa. Sebab itu, dalam piagam 1948, mereka nyatakan dengan jelas Palestin ialah tanah Islam yang tak boleh diserahkan dan jihad untuk mempertahankan tanah itu adalah kewajipan seluruh umat Islam. Dan inilah yang membezakan mereka dengan PLO atau Fatah yang lebih sekular dan tidak bercirikan perjuangan jihad. Maka bila masuk era 1990-an, PLO dah tanda tangan perjanjian Oslo untuk iktiraf Israel. Hamas menolak perjanjian itu sebab bagi mereka Oslo cuma memberi keabsahan kepada penjajahan Israel yang masih kawal sempadan dan kawal Palestin. Maka lepas itu gerakan ini terus bergerak dengan menubuhkan sayap ketenteraan mereka iaitu Brigade Izzuddin Al-Qassam yang kita kenal hari ini sebagai frontliner yang berperang dengan tentera Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Hari ini, lebih 30 tahun selepas perubahannya, gerakan ini dah jadi sebahagian besar struktur sosial masyarakat Palestin, terutama bila mereka dah pun memenangi pilihan raya pada tahun 2006 dan mentadbir Gaza sejak 2007. Walaupun Barat menekan dan Israel terus menyerang, sokongan terhadap Hamas tak hilang. Sebab bagi rakyat Palestin, Hamas bukan sekadar parti, bukan sekadar kumpulan bersenjata, tapi simbol keteguhan, sumut, maruah dan penentangan mereka terhadap penjajahan.